7 pemain warisan skuad kebangsaan dilapor sedang menimbang tindakan undang-undang terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas digantung dan didenda oleh FIFA akibat kesilapan teknikal melibatkan dokumen pendaftaran. Memetik laporan harian Metro, tindakan itu dipertimbangkan selepas kesilapan pentadbiran FAM menyebabkan mereka digantung 12 bulan dan kehilangan kontrak bersama kelab masing-masing. Peguam Dua Negara kini dikatakan sedang berbincang dengan kumpulan pemain berkenaan bagi menilai langkah seterusnya. FIFA sebelum ini mendapati FAM menyerahkan dokumen dipalsukan bagi mengesahkan kelayakan pemain untuk perlawanan kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 10 Jun lepas. FAM turut dikenakan denda RM1.8 juta, manakala setiap pemain didenda RM10,560 dan digantung daripada semua aktiviti bola sepak selama setahun. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.